Okey, ni dia depan saya ni adalah nasi lemak. Nasi lemak adalah kegemaran orang Malaysia lah. Kita rakyat Malaysia ni banyak kita bersatu sebabkan kitanya makanan. Makanan kita semua sama kita rakyat Malaysia, baik India, Cina, Melayu. Nasi lemak adalah jadi pujaan kita. Yang ini saya beli ni, nasi lemak ni kalau korang nak tahu, saya beli adalah nasi lemak di Kajang Utama. Dekat deret apa nama panggil? 7-Eleven kan belah atas tu kan. Tapi korang ambil yang belah hujung yang nak masuk ke satu taman tu. Maksudnya nak masuk ke flat Citra ke apartment Citra lah. Apartment Citra kan. Paling hujung sekali. Yang akak ni memang dengan abang ni lah terbaik lah. Kalau bagi saya, nasi lemak dia murah, sedap dan sambal ni. Ni saya tunjuk. Ni sambal dia. Sambal dia memang sangat sedap. Nampak tu dengan dia punya ikan bilis ada kan. Lepas tu saya suka juga korang boleh test kuih tiaw dia. Kuih tiaw dengan bihun bihun dia memang sangat, bagi saya sangat best lah. Itu ikut tekak saya lah kan. Kita apa-apa pun makanan kita jangan nak burukkan, kita kena bersyukur apa yang ada. Tapi bagi saya yang ini memang sangat sedap. Korang tengok sendiri. Dia punya dia punya ni kan, tengok sebati saja kan. Sebab saya tahu benda ni, kalau korang nak rasa, korang boleh cuba dulu. Sebab saya dah cuba banyak kali. Ni dia nasi lemak dia. Okey, apa-apa pun alhamdulillah, jom kita makan. Bismillah. Package ada, semua ada kan, nampak. Okey.